Mulut dia tak lepas menyebut isteri dan anak dan perkara yang baik-baik. Pembetulanlah kepada netizen yang mengatakan macam Kamal tak ada duit macam tu, tak baiklah. Kita jangan sentuh ekonomi orang lain. Betul lah tu kan. Tak baik cakap yang tak elok. Tambah lagi kalau perkara itu belum sahih. Justru itu pelakon Elly Suryati meminta supaya netizen berhenti daripada bercakap perkara negatif mengenai Kamal Adli di media sosial. Kata Elly, sepanjang mengenali Kamal, sahabatnya itu merupakan seorang suami yang baik dan tidak pernah melupakan keluarga. Betul apa yang Kak Elly cakap tu. Sebaiknya kita doa yang baik-baik sahaja untuk Kamal dan Ukasha, ya. Kalau kita nak komen rumah tangga orang, sesuatu yang bukan tempat kita untuk bercakap. Tetapi saya boleh bercakap sebagai sosok yang mengenali Kamal Adli sebagai adik dalam industri kreatif. Dia hamba Allah yang sangat baik. Dan saya dah bekerja 3 kali dengan Kamal. Kebaikan dia tu tak buat-buat. Kebaikan dia tu sampai hati kita kan. Kita buat nafsu, series You. Dan waktu tu kalau tak salah saya, Ukasha baru melahirkan anak. Dia leading, ada scene fighting dan sebagainya. Tapi dia ada break 3 scene, dia nak balik rumah sebab dia nak tengok isteri dia yang dalam pantang. Dia nak tengok baby dia, dia tak senang duduk. Dan dia cakap, Kak, Kamal tak boleh duduk saja ni. Ada 3 scene break, Kamal mesti nak balik tengok Usha dengan Haura. Kalau nak mengatakan yang dia tak peduli rumah tangga, itu tak tepat lah. Dan saya ada coach Kamal untuk filem Undang Cak Kekasih. Mana-mana saya jumpa dia, dan bila kita ada buat interview, sesi untuk promosi Hilang ke Syurga, kita bekerjasama, dia jadi anak, saya jadi ibu untuk karakter kan. Mulut dia tak lepas menyebut isteri dan anak dan perkara yang baik-baik. Pembetulanlah kepada netizen yang mengatakan macam Kamal tak ada duit macam tu, tak baiklah. Not nice kan. Kita jangan sentuh ekonomi orang lain. Kamal tu tak berhenti kerja berbulan-bulan. Lepas tu kita shoot lain, lepas tu saya jumpa dengan dia balik. Dia tetap non-stop kan. Bab rezeki ni Allah Ta'ala yang empunya. Untuk buat tuduhan-tuduhan based on prasangka tak bagus. Dia shoot dengan saya dekat Kuala Lumpur untuk series Nafsu. Lepas tu dia balik pergi ke shoot Lahad Datu. Lepas tu dia balik shoot ke set Nafsu. In between masa dia akan balik pada isteri dan anak dia. So macam mana nak cakap tak peduli. Jadi saya tak ada hak untuk bercakap tentang rumah tangga orang lain. Tetapi sebagai adik saya dalam industri kreatif dan orang yang saya lihat sosok-sosok individu, saya tak bolehlah menafikan yang Kamal Adli itu adalah hamba Allah yang sangat baik. Masuk waktu dia solat dan mulut dia asyik cakap pasal isteri dan anak dengan positif energy, dengan penuh kasih sayang dekat mata. Ada sesi interview saya dengan Kamal, dia bawa Haura pergi interview tu. Terlebih daripada itu, saya tak ada hak nak berkata-kata sebab rumah tangga orang lain. Saya cuma boleh cakap atas perspektif orang industri kreatif yang mengenali Kamal Adli dan bukan dari hura-hura. Akak ada berikan komen mengenai Kamal juga. Kenapa akak terpanggil untuk memberikan komen? Macam ada tambah ayat. Statement tu yang dia kata, bila Allah kata berhenti, barulah dia berhentikan. Dia akan berusaha sehingga Allah kata sudahlah Kamal. Dan saya meletakkan satu caption, Allah Maha Segala. Dia memang jantungan dia Allah. Dan pada saya, terlalu sayang isteri dan anak itu adalah rasa tanggungjawab yang sangat besar. Dan kita tak boleh nak kata, nak kutuk-kutuk juga. Sebab kasih sayang dia tu kan daripada Allah Ta'ala untuk anak dan isteri. Orang yang sangat menghargai. Jadi saya kata Allah Maha Segala, hari lelaki sedunia tu adikku yang baik, Kamal Adli. Itu bukan sesuatu perkara yang macam sindiran atau apa kan, tapi sebab kita mengenali dia sebagai seorang adik dalam industri kreatif. Sementara itu, dengarnya Elly Suryati bakal bertanding untuk jawatan Timbalan Presiden Persatuan Seniman Malaysia. Betul ke tu? Saya rasa dah tiba masanya untuk saya give back pada kreatif industri kan. Memang ada pencalonan nanti pada 19 hari bulan Disember ini. Finas Malaysia menang atau kalah itu perkara lain lah. Itu perkara rezeki Allah kan. Yang penting saya berbuat sesuatu untuk industri kreatif dan juga untuk aktor di Malaysia. Pada masa ini dengan pengalaman begini dalam industri kreatif selama 3 dekad, saya sebagai seorang aktor, tenaga pengajar,
Saya seorang acting coach, saya seorang penulis skrip filem, TV, drama, screenplay writer. Saya seorang pengarah untuk filem, TV, teater, tulang belakang industri kreatif, dan sudah tiba masanya lah apa yang pengalaman kita ada, kita share bersama dengan Presiden dan AJK dalam seniman Malaysia dan kita angkat bersama-sama. Kalau ada rezeki saya, Alhamdulillah. Kalau tidak ada rezeki, Allah lebih tahu.